Ontai Kim Gombak. Ambil grab anak. Ayah ada internet. Petang ni hujan. Hujan lebat di Ontai Kim. Ini Ontai Kim. Itu pasaraya Ontai Kim. Ini kira-kira makanan, kira minuman. Hujan panas. Hujan panas guys. Hujan panas. Panas hujan, panas hujan, hujan panas. Nah, ini Gombak Ontai Kim. Bukalah 10 minit kan handphone ayah. Ini ambil rekaman. Kita tunggu taksi sini guys. Kalau ada touch and go boleh juga. Boleh naik touch and go. Mantap. Bas tuh, bas. Jalan-jalan malam minggu pergi jalan-jalan. Di depan pasaraya Ontai Kim Gombak. Ini jajan tas, ini ada juga jajan tas. Nak nyeberang ke sana jajan tas. Apa? Saya carilah yang berat. Ada yang berat tuh. Ontai Kim ke Coket guys. Di kawasan Setapak
bagi keluar juga. Payah katanya. Tengok datang puasa tu bulan Ramadan tu penuh. Ada apa hujan juga tapi sikit aje lah yang dekat Batu 6 tu kan. Yang 3 tu sikit je.
ni dah banyak kedai beli. Tapi dia di PKL sekarang ada aturan baru. Ya. Tak boleh disewakan ke orang. Harus orang yang punya rem nunggu. Siapa yang dapat tu dia nunggu. Tak boleh dulu kan boleh Dia orang sewa. pakai pembantu. Sekarang tak boleh. Tak boleh. Dia kan Sekarang orang kita pun banyak yang cabut dah. Iya. Dia mengarahnya sekarang perempuan. Tegas dia. Tengok nanti macam mana orang Melayu ni kan. Kita tengok je lah macam mana. Dia menarik ke tak menarik. Tapi kalau kemah-kemah besar-besar Dia macam mana. Nanti kalau dah tak betul lah, nanti diubah gitu. Mesti disewakan juga lah ke orang ni kan. Kejiwa peniaga tu bukan semua orang peniaga. orang ni gejolak dia tu lebih. Orang cakap apa tu? Macam kita minyak panas dengan tanah sejuk tu. Ya. Kita macam menggoreng ikan lah. Bila dia basah tu dia dia naik. Bila dia apa nanti tak ada. Kejut dia. Dia dah mula masak dia senyap lah. Saya tengok lah semangat macam itulah. Ya.